Alright, pagi ni kita akan buat semburan racun perosak menggunakan produk Bay ya. Dalam 20 liter air kita akan pakai 20 ml. Alright, kita akan buat semburan di pokok langka, cempedak dan lain-lain di fasa 2. Kita akan kabus di fasa 2. Okey. Alright. Kita bantu. Okey, kita akan buat semburan di J33. Sembur di bawah daun. Di bawah daunnya. Juga di batang. Okey, kita buka terus ke pokok yang seterusnya. Okey, ini CH28 ya. Kita sembur sekali lah. Ini usia pokok ni setahun ya. Kita tanam pada 24 bulan 11 2024. Ini keadaan pokok hampir usia setahun. Salah satu pokok yang kita suspek ada ulat pengorek batang. Okey, J33 ini pun kita suspek kena serangan ulat pengorek batang. Jadi kita sembur di bawah daun dan juga di batang. Musim hujan ni semualah penyakit-penyakit yang akan datang. Ngorek buah lah, lalat lah, bena lah, segala mak nenek akan mari. Okey. Alright. Wah, asal lentur.